usaha mereka sepanjang tahun ini. Ya Allah, ya Syakur, kami memohon daripadamu kurniakanlah ganjaran yang terbaik kepada semua penerima anugerah. Semoga kecemerlangan yang mereka capai ini menjadi pemangkin untuk terus berusaha mencapai kejayaan yang lebih gemilang, bukan sahaja dalam bidang kurikulum, tetapi juga dalam bidang akademik dan sesah diri. Peliharalah hati mereka daripada sifat wujud dan riya, dan tanamkanlah sifat tawadhu dan bersyukur di jiwa mereka. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, kuatkanlah semangat kami semua untuk terus berganding bahu, bekerja sama dalam membangunkan potensi anak-anak kami. Jadikanlah sekolah Pasaran Sidam Kiri sebuah institusi pendidikan yang cemerlang, melahirkan murid-murid yang seimbang, berilmu, berakhlak mulia dan bersemangat wajar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bacaan doa yang sangat syahdu tadi, ya. Terus tukar dulu. Ha? Okey. Baik. Boleh teruskan makan. Jangan risau. Okey. Cuba lagi tambahannya. Baik. Kalau boleh kurangkan pergerakan, fokus di hadapan. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput yang berusaha YDPBIBG SK Sidam Kiri 2005. Persilakan Cik Jamil. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat ya? Okey ya? Boleh isi lagi tak? Boleh lagi? Pelan-pelan sambil-sambil Roslan bin Ali, guru besar Sekolah Sidam Kiri, guru-guru belum kanan, Cikgu Azizi, Cikgu Fazila, semua sekali tepukan. Bagi pihak BIBG, kita sentiasa menyokong apa saja orang kata apa kecemerlangan malam ni daripada segi kecemerlangan daripada segi kurikulum, dan insyaAllah hari Sabtu ini kecemerlangan daripada segi akademik, kemudian hari Ahad kecemerlangan daripada segi kafar dan sebagainya. Kita menyokong BIBG daripada segi itu. Apapun maklum kepada kita, jika diperlukan dana dan sebagainya, insyaAllah kita sebagai orang kata support ataupun menu tambahan boleh orang kata apa memberi orang kata sekurang-kurangnya. Di samping kita dapat pi dengan sempurna, kita dapat menjayakan apa saja sukan, apa saja yang kita mewakilkan di peringkat sekolah, peringkat kebangsaan negeri, daerah ataupun di peringkat sekolah. Maklum saja kepada PBG, insyaAllah kita tak ada masalah untuk bersama-sama menyokong guru-guru, ibu bapa yang mana ada PM saja bagi tahu, insyaAllah untuk tahun ini, tahun depan kita mampu untuk mendapat baik apa saja sukan yang ada hari ini. Apapun tanya kepada semua, teruskan semua. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari Iron. Okey, masih sekali. Okey, baik, sampailah masa untuk kita mendengar sedikit ucapan ataupun kata-kata daripada peneraju majlis pada malam ini, iaitu Cik Roslan bin Ali. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha saya Cik Jamil dari Sekolah Sidam Kiri, yang usaha sahabat-sahabat yang lebih dari semua sampai yang ada pada malam ini. Kemudian terlibat dalam kanan pada murid, dalam kanan itu berikut dan dalam kanan petang mantan dalam kanan pentadbiran SK Sidam Kiri Cikgu Azhari. Para penghargaan dan terima kasih kepada YDP BIBG kerana tanpa bantuan dan inisiatif daripada YDP tak mungkin untuk kita dapat melaksanakan program yang dirancang seperti malam ini. Kerana untuk makluman semua anak-anak belajar, kos untuk kita laksanakan sesi anugerah pada malam ini bukannya sedikit
bukannya sedikit, tetapi mengambil kira. Saya mengambil kira daripada apa yang dilaksanakan di peringkat kebangsaan, contohnya seperti anugerah sukan negara, di mana mereka-mereka yang hebat yang mewakili negara diraikan dalam satu majlis pada setiap hujung tahun. Jadi kita ambil inisiatif itu untuk kita raikan anak-anak yang mewakili sekolah ke peringkat daerah dalam sukan, dalam akademik, melalui satu majlis pada malam ini. Dan juga bagi anak-anak yang berjaya mewakili daerah ke peringkat negeri dan juga mewakili negeri ke peringkat MISSM, peringkat kebangsaan, akan ada satu lagi insentif dalam bentuk wang tunai yang juga kita akan bagi pada malam ini. Jadi cikgu harap dengan adanya program yang sebegini akan terus menyemarakkan lagi semangat anak-anak, adik-adik kamu di sana untuk terus berusaha untuk mengharumkan nama SK Sidang Kiri pada masa akan datang. Atas kerja atas pengorbanan cikgu dari segi masa, dari segi kewangan, untuk kita dapat orang yang sanggup mengorban masa, tenaga dan juga wang ringgit semata-mata untuk melahirkan anak-anak yang cemerlang dalam bidang sukan dan co-curriculum. So saya harap ikan dia acara 2 tahunan kan untuk kita adakan program sebegini berterusan semata-mata untuk meraihkan anak-anak kita yang cemerlang dalam bidang co-academic dan juga co-curriculum. Cikgu Mazlan yang orang kuat. Saya banyak pinjam bahu Cikgu Mazlan. Lembut. Seterusnya ni pun orang kuat unit co-curriculum. Tanpa cikgu ni, tanpa individu ni, PKK rebah seorang-seorang. SU Sukan SK Sidang Kiri Ustaz Burhanuddin. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Tak ada ucapan lain, hanya terima kasih dan terima kasih.
Seterusnya, cikgu ini pelik sikit. Tidur di padang rugby, makan di padang rugby, minum di padang rugby. Kadang-kadang rasanya padang rugby itu jadi rumah utama dia. Kita persilakan cikgu Syahrul Nizam. Tepuk tangan sikit dekat coach kita ni. Kita doakan agar cikgu Syahrul Nizam diberikan kesihatan yang baik. Banyak peminat, banyak peminat. Jalan misteri ya. Terima kasih Cikgu Zam. Terima kasih. Baik. Seterusnya. Ya. Ni pun ruang kuat cikgu. Ruang kuat unit co-curriculum. Tanpa dia pun cikgu akan ubah. Baru-baru ni JPN main. Ada orang JPN kat sini? Ada kan? Baru JPN main nak tengok penjaminan kualiti dan sebagainya. Dan dia pun selalu bawa support anak-anak SK Sidam untuk turun berlatih dan sebagainya. Dipersilakan. Support kalian sikit. Baik. Seterusnya. Okey. Orang kuat bola tampar kita. Dan dia juga mewakili PSKTP, main wakil Kuala Muda, menang tahun ni. Betul tak betul? Menang kan? Layaklah jadi coach. Kita persilakan Teacher Hidayah. Macam ini malam ni cikgu awak yang selalu pakai tracksuit, pakai jaket ataupun pakai baju PJ, malam ni lain sikit. Semua macam ala-ala artis kan. Okey. Baik. Okey, mana seterusnya, penerima seterusnya, orang yang kalau dia tak ada gambar-gambar yang elok, selain pakar ambil gambar, tapi dia pakar juga dalam bidang melatih murid secara sistematik dalam acara mereka desa. Dipersilakan Cikgu Amir Reza. Ya. Ambil gambar Cikgu Amir sikit. Ya. Okey. Okey, masuk macam beri kita cepatkan sikit. Seterusnya dipersilakan orang kuat juga ni. Siang berlari, malam berlari, pagi berlari, mana-mana pun lari. Teacher Umay. Ya. Mana Teacher Umay? Teacher Umay. Okey. Seterusnya, ya, kita persilakan Cikgu Amira. Ya, selaku melatih olahraga. Malam ni Cikgu Amira nampak lain. Okey. Nampak. Cikgu lain kata nampak muda 5 tahun. Okey. Seterusnya dipersilakan Cikgu Mazani. Cikgu Mazani. Okey, bola jaring kita salah seorang coach yang sangat komited. Kenapa jadi? Baik, seterusnya dipersilakan Cikgu Alia selaku jurulatih olahraga PPTI juga. Kita tak lupakan ada wakil daripada PPTI. Bakal ibu Cikgu Alia. Untuk makluman, bakal menjadi seorang ibu. Terima kasih kerana sudah menjadi isu untuk malam ni. Seterusnya dipersilakan Cikgu Isma. Cikgu Isma, sekolah kita PPTI, kita buat petang. Okey, baik.
Seterusnya kita persilakan penlaras program gemilang kita iaitu Cikgu Fatin. Cikgu Fatin, sama dengan Cikgu Fatin, tepuk sikit tangan Cikgu Fatin. Terima kasih Cikgu Fatin. Baik. Dan kita persilakan. Ni selalu Tuan Guru Besar beritahu saya, semangat dia kita kena ambil. Walaupun nak pencet, Cikgu legend dalam softball. Kita persilakan Cikgu Fauziati. Cikgu Fauziati, semangat Cikgu Fauziati kita nak. Tanpa ada keluh kesah, on saja. Thank you. Dan seterusnya tak melupakan juga individu yang banyak berjasa dalam sukan bola tampar. Walaupun jodoh tak panjang dengan SK Sidang Kiri, tapi gigi kita dah panjang lah, lama dia duduk SK Sidang Kiri. Kita persilakan mantan PJ1 kita, Cikgu Azhari. Baik. Mana Cikgu Azhari? Okey. Terima kasih Cikgu Azhari yang sudah hadir. Sebenarnya bos saya terlupa. Panggilan baru hari ini. Sorry. Okey. Seterusnya ada lagi dua. Okey. Satu, sekolah kita pun hantar acara memanah. Kita ada pakar memanah dalam sekolah kita. Beri tepukan kepada Ustazah Nur Hayati. Terima kasih Ustazah kerana memberi ruang dan peluang kepada anak sidang untuk berkenalan dengan sukan yang agak rare lah kata di sekolah kita. Terima kasih. Dan akhir sekali kita persilakan Cikgu Hamiza. Ya, artis kita tadi kita suruh dia nyanyi satu lagu. Terima kasih Cikgu Hamiza. Saya ingat dah balik. Cari tengok ni Okey, terima kasih. Diberikan kepada adik Muhammad Faiz Rifat bin Fairul Azizi dari PBKI, mewakili sekolah ke peringkat MSSK bagi acara olahraga PBKI. Ya, kita akan berikan, Tuan Guru Besar akan memberikan plug intensif dan CJ. Okey. Seterusnya dipersilakan adik Kasih Erina binti Sanusi yang mewakili bola jaring ke peringkat MSSK. Dia juga akan mendapat plug sijil dan wang insentif sebanyak 50. Tahniah diucapkan. Seterusnya dipersilakan penerima seterusnya adik Nur Amni Zahra binti Muhammad Hafiz. Beliau telah mewakili sukan bola jaring, bola tampar, softball di peringkat MSSK dan beliau juga mewakili negeri Kedah ke peringkat MSSM bagi softball. Betul softball? Ya, betul. Jumlah ada banyak sekali, 250. Nanti ni tolong ini ya, sampul tu pegang ni dulu. Baik. Seterusnya dipersilakan penerima seterusnya adik Farah Sofia binti Ruslan mewakili bola jaring ke peringkat MSSK. Okey, kita cepatkan sikit sebab makan lagi kan? Okey. Seterusnya kita persilakan adik Siti Nur Rabaitul Adawiyah binti Rosdi yang mewakili bola tamparan softball ke peringkat MSSK. Baik. Dan seterusnya kita persilakan penerima seterusnya adik Aini Firdina binti Ahmad Aful yang mewakili bola tampar dan softball ke peringkat
MSSK. Penerima seterusnya adalah adik Nur Aina Batrisya binti Muhammad Zaini. Bola tampar dan softball ke peringkat MSSK dan softball ke peringkat MSSN. Tahniah diucapkan. Seterusnya senarai penerima anugerah dijemput adik Muhammad Farhan bin Ahmad Tarmizi yang mewakili bola tampar ke peringkat MSSK. Okey, cepatkan. Seterusnya dipersilakan adik Muhammad Ardani Kalish yang mewakili sukan bowling. Ya, sidang pada bowling ya, ke peringkat MSSK. Ada kan? Hadir kan? Hadir. Okey, terima kasih. Main cepat. Adik Ardani Kalish sudah. Seterusnya dipersilakan adik Abdul Rahman bin Muhammad Azri mewakili softball ke peringkat MSSN. Tahniah Rahman. Rahman ni kalau ikutkan dia ada chances untuk ke Abi. Ke Abi. Kita doakan. Okey, baik. Seterusnya Muhammad Suhi bin Rosli softball MSSK. Bola macam bola. Seterusnya dipersilakan adik Syarul Mukris bin Syarul Hizam. Kita persilakan adik Muhammad Zulfazli. Dan seterusnya adik Ahmad Naufal bin Safaril. Naufal ada? Oh, Naufal. Okey. Tahniah Naufal. Semoga maju jaya. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar TVKI Muhammad Adam Syahmi bin Karunizam. Adam Syahmi, Anda bertuah yang pertama. Cabutan yang kedua berupa hadiah hamper makanan. Okey, jangan ada cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Dari 5 UPM Muhammad Akil Al-Mifzal bin Abdul Muhaimin. Akil Al-Mifzal, Anda penerima ataupun individu yang bertuah buat yang kedua. Baik. Jadi sudah sambung apa? Ayan. Dah banyak dah. Ada 3 ketam dah. Baik. Hadiah yang seterusnya yang ketiga. Dibalik elok, tak tahulah dalam ni mungkin kunci kereta atau kunci rumah. Siapa yang betul ada yang mendapatlah. Ataupun kunci hatiku. Dalam ni. Baik. Dah cabut. Okey. Kunci hatiku ada kat GB Roslan. Mari. Wah, belakang. Okey. Dari 4 UKM Arjuna Putra Raikal bin Muhammad Nur Hafiz
Arjuna Putra. Arjuna Putra. Daripada belakang boleh tak? Okey, sila. Baik. Baik, hadiah seterusnya berupa hamper makanan, tisu, lap muka, apa lagi ni? Ada? Macam-macam ada. Siapa yang bertuah, Cik Jamil? Dari 4 USM Nur Ain Zahira Regina Ramali. Nur Ain Zahira. Senyum dia. Dapat tisu muka apa semua. Sesuai. Okey, terima kasih kepada Encik Jamil dari kesudian untuk buat lagi dua pada malam ini. Terima kasih. Menjemput Tuan Guru Besar kita Encik Roslan bin Ali. Kita teruskan dengan cabutan seterusnya. Hadiah semakin panas, cuaca semakin panas, hati makin panas. Kita panaskan malam ini. Okey, untuk hadiah yang pertama, kotak misteri juga. Siapa pemilik dia? Dipersilakan. Tuan Guru Besar dah cabut. 6 USM. Ayah dia nama Muhammad Zairi. Siapa nama ayah dia nama Muhammad Zairi? Ya, Nur Aina Batrisha. Tahniah dan syabas Nur Aina, anda bertuah malam ni. Okey, seterusnya. Wah, nanti dulu, jangan cabut tadi. Nanti Ustaz. Jangan cepat cabut. Okey, hamper makanan. Makanan ringan, makanan berat, makanan berkhasiat. Okey, bos, cabut. Cabut. Okey, mari kita lihat siapa yang kena. Bisa nanti musak sikit seperti biasa lah, orang nak bincang baca ni, dia lambat sikit. Masih lagi 6 USM. Dan masih juga seorang perempuan. Anak kepada Muhammad Nasiruddin. Ada? Satu. Nur Alifah Sofia. Nur Alifah Sofia, senyum sikit. Hamper. Kan awak cakap Cikgu Triawan now. Okey, now beralih kepada hadiah ni pula. Siapa tuan dia? Seperti biasa, tisu muka. Tisu tandas ada tak? Nescafe. Kegemaran cikgu, Nescafe. Siapa minum Nescafe? Satu kali. Okey, dipersilakan Tuan Guru Besar cabut. Jangan cabut lari ya. Stay. Ya. Okey. Okey, 4 UKM. Berapa orang dia jam 4 katakan? Satu sikit. Ahmad bin Ahmad Khairi. Ahmad bin Ahmad Khairi. Ni, abang, macam mana? Tak syok lah duduk macam tu. Kan Cik cakap, sambil santai jaga adab. Okey. Ano, Danish, apa ni? Macam-macam lah. Chill, cheese, macam-macam. Okey. Ni apa? Minyak angin pun ada. Kenapa copot sekali? Okey, coklat. Okey. Dipersilakan tuan, cabut lagi sekali. Bismillah. Okey, dari kelas 5 UKM. Muhammad Hadif Iqbal Zulkifli. Muhammad Hadif Iqbal Zulkifli. Tahniah, anda bertuah. Ano, Danish, apa ni? Macam-macam lah.
chill cheese macam-macam. Okey. Ni apa? Minyak angin pun ada. Kenapa copot sekali? Okey, coklat. Okey. Dipersilakan tuan, cabut lagi sekali. Bismillah. Okey, dari kelas 5 UKM, Muhammad Hadif Iqbal Zulkifli. Muhammad Hadif Iqbal Zulkifli. Tahniah, anda bertuah. Baik. Mana? Tahu. Okey, baik, kita beralih kepada ni dalam. Okey, Cikgu Mira. Baik. Siapakah empunya beg ni? Beg. Dalam beg ada beg. Dalam beg ada beg. Ini betul-betul al-ihsannya, bukan al-kesan. Al-ihsan. Ada dia punya cok dan ni semua, okey? Okey. Siapa yang bertuah? Jibi dah cabut. Okey. Saya tengok di belakang PPKI. Ayah dia nama Mak Desa. Ayah Muhammad Khairul Naim. Okey, Khairul Naim, tahniah ucapkan. Tak sama. Okey, seterusnya disponsor oleh Al-Ihsan lagi. Satu. Siapa mempunyainya? Silakan Tuan Jibi untuk cabut lagi. Malam ni Jibi cabut je. Okey. Mari kita lihat siapa yang kena. Saja ni Jibi suruh saya baca sebab mata tak boleh fokus lah. Saya pun tak boleh fokus ni. Apa ni? Nampak senada bersama Muhammad Farhan bin Ahmad Termizi dari UKM. Ni grand prize. Ni saya pun bercita-cita untuk nak tonton. Tapi Jibi kita tak payah. Hang tak boleh. Hang bayar dengan betul. Dan tak apalah. Tak mau. Bukan rezeki lah. Okey. Tonton apa tonton? Aduh. Okey, Narita. Narita. Okey. Bukan Norita, Narita. Okey, silakan. Siapa tuan dia? Jibi? Tolong cabut. Goyang-goyang sikit. Goyang tangan saja, jangan goyang badan. Baik, siapa? Siapa nak Narita? Apa nak? Tak mau. Ni yang sini tak payah nervous sangat lah. Awak tak terlibat. Pasal awak yang nervous. Semua budak-budak saja. Cikgu-cikgu tak payah nak muka serius sangat. Cikgu next. Budak memang dah tak training. Balik nanti berebut mak dan ayah dia. Buat cepat lah. Buat baca. Okey. Yang terakhir malam ni adalah seorang lelaki. Pelajar dari kelas 5 UKM. Siapa dia? Berapa orang UKM 5 UKM? Ramai. Anak kepada siapa? Tak. Ayah dia ada dua perkataan. Satu Muhammad. Siapa dia? Dia pun ada nama Muhammad juga. Tak tahu? Okey. Penerima hadiah yang bertuah terakhir malam ini adalah
adik Muhammad. Saya pun macam fikir Muhammad Syarawi Muhammad Nazir. Tahniah diucapkan kepada adik Syarawi. Ya. Nama macam ulama hadis itulah Ustaz Sani. Syarawi, imam. Syarawi. Mana? Bos, stay. Satu lagi, kita nak habiskan. Okey. Yang pasti di kalangan yang terbaik ada yang terbaik. Boleh fokus sikit tak? Kalau boleh fokus, say hi satu kali. Tepuk tangan. Baik. Di kalangan yang terbaik ada yang terbaik. Cikgu ulang sebab apa? Cikgu punya refer dulu. Cikgu tak dapat. Okey, baik. Bila dah duduk dalam kalangan yang terbaik, kita nak cari yang lagi baik. Dan kita akan berikan tokoh sukan SK Sidang Kiri untuk tahun 2025. Dipersilakan adik Nur Omnizara binti Muhammad Hafiz. Cikgu tak dapat tepukan yang gemuruh lah. Bolehlah tepuk yang paling gemuruh. Okey, tanya dan syabas. Terima kasih kepada Tuan Guru Besar. Tuan Guru Besar yang atas kesudian untuk menyampaikan lucky draw dan hadiah tokoh. Maka berakhirlah sudah anugerah malam ni, malam SK. Maka malam cakap macam tu ya. Malam SK, malam anugerah co-curriculum SK Sidang Kiri. Bagi pihak cikgu sebagai ketua unit bahagian co-curriculum mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru-guru di atas komitmen yang telah anda berikan. Tiada kata yang lebih mulia dapat cikgu sampaikan hanyalah dengan ucapan terima kasih. Tahniah dan syabas kepada anak-anak SK Sidang Kiri di atas kejayaan yang anda kecapi. Ingat, setiap kejayaan anda ada insan yang banyak berkorban untuk anda. Jadi momen-momen yang indah, sekiranya ini adalah hari terakhir untuk kita bertemu. Mana tahu esok lusa cikgu pindah ataupun sebagainya. Jadikan momen yang indah, cikgu nak keluar dengan momen-momen yang kita kenang yang ini indah saja. Boleh? Unit co-curriculum cikgu naikkan kembali kita punya tagline SK senada bersama. Lihat yang positif, buang yang negatif. Ada salah tegur, yang betul kita biasakan. Kalau cikgu ada salah, cikgu mohon ampun dan maaf dalam mengendalikan majlis ini. Tersalah cakap, berlawan dengan kawan-kawan, kata-mengata dan sebagainya. Malam ini jasman saya. Mohon ampun kakak-kakak, abang-abang, adik-adik dan semua adik-adik yang dihadapannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hi satu kali. Say hi satu kali. Thank you. Alhamdulillah. Boleh sambil makan. Pukul 10 nanti parent